Sewindu sudah ku tak mendengar suaramu, ku tak lagi lihat senyumanmu yang selalu menghiasi hariku. Sewindu sudah kau tak berada di sisiku, kau menghilang dari pandanganku. Tak tahu kini kau di mana. Ternyata belum siap aku kehilangan dirimu, belum sanggup untuk jauh darimu yang masih selalu ada dalam hatiku. Sewindu sudah kau tak berada di sisiku, kau menghilang dari pandanganku. Oh, tak tahu kini kau di mana. Oh, ternyata belum siap aku kehilangan dirimu, belum sanggup untuk jauh darimu yang masih selalu ada dalam hatiku. Tuhan tolong mampukan aku untuk lupakan dirinya. Semua cerita tentangnya yang membuatku selalu teringat akan cinta yang dulu hidupkanku. Ternyata belum siap diriku kehilangan dirimu, belum sanggup. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kak Eda, selamat bersara dan semoga diberikan kesihatan yang baik sepanjang tempoh persaraan dan berbahagia bersama keluarga yang tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat bersara kepada Puan Noraida binti Ibrahim. Terima kasih atas segala kerjasama yang memudahkan urusan di pejabat dan membantu saya dalam semua kerja buat untuk melaksanakan PDPC. Semoga persaraan ini akan memberi satu kehidupan baru kepada Puan Noraida. Sesungguhnya perpisahan ini amat berat, tetapi kita wajar menerimanya apabila sudah sampai ke noktah.
Jadi selamat maju jaya dan meneruskan kehidupan baharu bersama keluarga tersayang dalam semua urusan harian. Selamat bersara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian kepada Puan Nuraida. Okey. Dia ni banyak bagi tahu saya segala aktiviti kalau berlaku di Katong 4 semua dia tahu. Jadi saya dapat maklumat yang banyak dan saya nak ucapkan terima kasih kerana banyak tolong saya dan selamat bersara, selamat menempuh alam baru. Semoga sukses selalu. Ikut saya pergi Bukit Tinggi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara kepada Kak Aida. Semoga semua urusan dipermudahkan insya-Allah. Hai Cik Ida, saya ucapkan selamat bersara pada Cik Ida. Semoga sihat selalu dan bahagia selama-lamanya. Jumpa-jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada Puan Nuraida binti Ibrahim, saya nak ucapkan selamat bersara. Mohon maaf banyak-banyak ada nanti di majlis persaraan saya tak dapat bersama. Walaupun saya doakan supaya Puan Nuraida sihat tubuh badan dan ceria bersama keluarga. Semoga juga Puan Nuraida sentiasa dalam rahmat Allah SWT. Pulau Pandan jauh ke tengah, gunung Daik bercabang dua. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik, nilai tawamu akan ku kenang jua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Nuraida binti Ibrahim atau Muslim dengan sapaan Kak Ida, seorang kakak yang sangat rapat dengan saya sebenarnya, seorang kakak yang caring, supporting, understanding, dan kami sebenarnya pernah bekerja bersama-sama di nama ini dan halalkanlah segala makanan minum. Maafkanlah saya sekiranya ada salah cakap, salah bicara, salah kata. Selamat bersara Puan Nuraida. Bersara bukanlah suatu notah, tetapi satu titik mula bagi suatu kebahagiaan yang baru. Selamat tinggal dunia kerja, selamat datang dunia rehat dan tenang. Terima kasih. Kak Ida, selamat bersara, all the best. Jangan lupa kami di SMKK. Di sini saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Puan Nuraida ataupun Kak Ida. Selamat berbahagia di samping keluarga dan menempuh alam persaraan. Sampan ke tanah Semenanjung, hendak membeli tikalah rotan. Budi dikenang, bakti disanjung, kekal subur dalam ingatan. Selamat bersara Puan Nuraida. Assalamualaikum Kak Ida, selamat bersara. Korang doakan semoga Kak Ida bahagia selepas ni, enjoy your life dan jangan lupa kami semua. Hai Cik Ida, terima kasih untuk segalanya untuk kami. Semoga Cik Ida sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, sentiasa dirahmati Allah selalu. Amin. Assalamualaikum. Selamat bersara buat Kak Ida. Semoga Kak Ida tenang bersama keluarga, diberi kesihatan yang baik, diberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Kak Ida kerana sentiasa membantu saya dalam hal-hal di pejabat, nak foto stik kertas, nak print kertas. Terima kasih Kak Ida. Hai Cik Ida, selamat bersara. Semoga sentiasa dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik. Terima kasih untuk setiap saya rindu Cik Ida untuk Aina. Semoga Cik Ida sihat sentiasa. Okay, bye. Kak Ida, selamat bersara Kak. Semoga Kak sentiasa sihat. Nanti jumpa kat waktu ketiga ni Kak. Kita maaf banyak bekerja dengan Kak. Saya banyak buat salah. Saya mengasihi Kak. Lepas ni tak boleh dah nak mengasihi Kak. Kak Haji seorang je tinggal Kak. Kesian Kak Haji. Nak bersara Kak. Saya ikut. Semoga sihat selalu. Bye. Assalamualaikum Kak Ida, selamat bersara. Terima kasih di atas segala jasa yang Kak Ida semua. Semoga sihat-sihat selalu.
kepada Zali dengan Faiz. Cik Ida, kita ucapkan terima kasih. Selamat bersara Cik Ida. Walaupun tak kenal rapat, tapi Cik Ida memang baik dengan adik-adik Fizzah. Semoga berkat kebaikan Cik Ida tu, Cik Ida akan terus sihat, bahagia dunia akhirat. Selamat bersara. Bye-bye. Assalamualaikum Kak Ida. Selamat bersara Kak Ida. Semoga Kak Ida lebih fokus pada keluarga. Lepas tu nak ucapkan terima kasih selama 13 tahun Mak duduk sini. Kak Ida layan dengan baik. Terima kasih juga jadi nenda pada anak-anak Mak sangat hargai. Semoga Kak Ida sentiasa sihat dan diberkati Allah. Bye-bye Kak Ida. Selamat bersara Cik Ida. Saya doakan semoga terus sihat dan dipermudahkan segala urusan. Assalamualaikum. Selamat bersara kepada Kak Ida. Semoga Kak Ida sihat sampai bila-bila dan bahagia bersama keluarga tercinta. Assalamualaikum Kak Ida. Hai Kak Ida. Selamat bersara. Terima kasih atas segala jasa, budi dan kenangan sepanjang bersama. Semoga Kak Ida sentiasa sihat dan diberi kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Terima kasih atas tunjuk ajar dalam perkenalan yang singkat ni. Bye. Assalamualaikum. Saya ingin merakamkan ucapan selamat bersara kepada Kak Ida dan juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Kak Ida sepanjang pernah berkhidmat di bawah saya. Semoga fasa baru persaraan Kak Ida ini akan membawa ketenangan, kesihatan yang baik dan kebahagiaan bersama keluarga. Ada satu pantun yang baru saya buat sebentar tadi. Pantunnya berbunyi, pergi ke pekan membeli selasih, singgah sebentar di tepi telaga. Jasa dikenang sepanjang kasih, selamat bersara, penuh bahagia. Selamat bersara Kak Ida. Dan salam sejahtera kepada Kak Ida. Saya ingin mengucapkan tahniah atas persaraan Kak Ida dan juga ia adalah penamat untuk kerjaya, tetapi ia juga adalah permulaan kehidupan yang lebih bermakna dan juga lebih bahagia bersama keluarga yang tercinta. Pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas kerjasama yang diberikan kepada guru-guru, juga kepada saya semasa saya di SMK Keratung, dan juga harapan saya semoga Kak Ida terus gembira, sihat berpanjangan dan juga Kak Ida sentiasa bahagia bersama keluarga yang tercinta. Itu sahaja daripada saya. I love you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara buat Puan Nuraida. Semoga Kak Ida diberi kesihatan yang baik sepanjang selepas bersara ini. Terima kasih di atas persahabatan kita selama ini. Assalamualaikum. Selamat bersara Kak Ida. Semoga yang baik-baik saja untuk Kak Ida lepas ni. Terima kasih untuk segala kenangan dan jasa baik Kak Ida semasa dekat Keraton dulu. Lepas ni Kak Ida dah boleh bangun lambat. Apapun, I love you. Selamat bersara. Nanti datang Kuantan beritahu, okey? Bye. Assalamualaikum, saya Teacher Nisa. Jadi saya mula mengenali Kak Ida ni pada tahun 2022. Saya mula posting. Saya ingat lagi, saya sampai lewat hari tu dan takut sangat ya. Tapi Kak Ida adalah orang pertama yang sambut saya di sekolah tu. Beliau sambut saya dengan penuh senyuman, siap bagi saya gula-gula lagi. Jadi semenjak daripada hari tu, saya memang banyaklah menempel dekat Kak Ida. Kak Ida ni seorang yang sangat baik. Setiap kali saya berjumpa dengan beliau, beliau sentiasa bagi tips kehidupan, share pasal family, nasihat dan sebagainya lah. Jadi saya rasa banyak benda yang saya boleh contohi dari Kak Ida.
sedikit ucapan untuk Kak Ida. Semoga hari-hari mendatang, hari-hari persaraan ni dipenuhi dengan kebahagiaan. Kak Ida dapat buat banyak aktiviti yang Kak Ida tak sempat nak buat masa bekerja dulu, dapat spend time dengan family, dan semoga Kak Ida sihat sentiasa. Kalau ada masak lebih, nanti call saya ya, saya nak datang rumah. Okay, that's all, bye-bye. Selamat bersara Kak Ida, love you. Muah. Assalamualaikum. Ucapan untuk Puan Nuraida. Salam persaraan buat Kak Nuraida. Terima kasih atas dedikasi dan khidmat bakti yang cemerlang sebagai pembantu khidmat di SMK Katong. Sepanjang kami kita bekerjasama, kerajinan dan sikap positif akak akan sentiasa saya kenang. Semoga persaraan ini membawa kebahagiaan dan kesihatan yang berpanjangan buat akak sekeluarga. Daripada saya, Zaidah. Hai Kak Ida. Tahniah dah bersara. Dah graduate dah dari dunia pekerjaan akhirnya. Semoga lepas ni hari-hari Kak Ida lebih bahagia, lebih tenang. Tak payah kalut-kalut nak pergi kerja pagi-pagi. Semoga lepas ni Kak Ida ada banyak masa nak main dengan cucu. Boleh pergi jalan-jalan sana sini dengan cik suami tercinta. Terima kasih Kak Ida untuk setiap jasa bakti dan kenangan indah masa kita berkhidmat sama-sama. Tahniah Kak Ida. I love you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Puan Nuraida binti Ibrahim, Kak Ida, terima kasih atas segala jasa baik. Dan mohon maaf atas segala salah silap sebanyak kita bekerja bersama di SMKK daripada tahun 2003 hingga 2005. Semoga berbahagia bersama keluarga dan menjalani kehidupan yang lebih baik selepas persaraan ini dengan ucapan berbahagia selalu. Terima kasih. Kepada Kak Ida, selamat bersara. Semoga Kak Ida sentiasa diberi kesihatan yang baik, dan kita akan berjumpa lagi lah selepas ini tau. Okay, bye. Terima kasih Abadi Memori. Selamat bersara Puan Nuraida Dari kami Pelajar SMKK. Masih datang.